Sebelum ini, pelakon dan pelawak Zizan Razak menerima pujian ramai apabila beliau menyerahkan keseluruhan bayaran yang diterima daripada sebuah acara yang berlangsung di Terengganu pada awal Mei lalu sebagai sumbangan. Bukan untuk memegah, bagi Zizan atau nama sebenarnya Muhammad Azizan Abdul Razak, 41, amalan sedekah ini dapat memberi contoh baik pada masyarakat. Malah, Zizan sendiri mendapatkan pandangan golongan berilmu sebelum secara spontan berbuat demikian. Zizan mengulas perkara tersebut selepas tular video dirinya yang menyerahkan sampul berisi sejumlah wang kepada penceramah bebas Ustaz Azhar Idrus di acara Forum Dialog Anak Muda Festival Makafest 2.0. Duit bayaran sebagai moderator itu diberikan sebagai sumbangan kepada Persatuan Kebajikan Fisabilillah Terengganu. Tambah Zizan, memang sejak awal lagi dirinya sudah berniat untuk menyumbangkan bayaran tersebut bagi tujuan kebajikan. Sentiasa percaya pada rezeki. Bagi Zizan, amalan bersedekah juga mengajar dirinya untuk menjadi lebih matang dan bijak menjaga tingkah laku. Untuk makluman, sumbangan yang diberikan ini bukanlah kali pertama dilakukan oleh Zizan. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan kebaikan yang ditunjukkan oleh Zizan dapat dijadikan teladan oleh semua.